Apa itu seramik dan tembikar? Seramik merujuk kepada bahan bukan logam dan bahan bukan organik yang dibentuk dan dikeraskan melalui proses pembakaran, dan suhu pembakarannya adalah melebihi 700 darjah Celsius. Ini seramik, ini tembikar. Ia merangkumi pelbagai jenis produk kegunaan harian seperti tembikar, kaca, seramik industri, seramik konvensional, seramik komposit dan seramik termaju seperti semikonduktor. Seramik adalah suatu bahan yang bersifat keras, tahan haba, tahan kakisan kimia dan sesuai dijadikan kegunaan harian, perhiasan, termasuk aplikasi industri dan teknologi. Jadi seramik ni pelbagai kegunaan tau. Tembikar pula merupakan salah satu komponen dalam seramik yang merujuk kepada barangan yang diperbuat daripada tanah liat dan dibakar pada suhu sekitar 800 sehingga 1100 darjah Celsius. Pendek kata, tembikar dibentuk daripada tanah liat, dilembutkan menggunakan air, dikeringkan menggunakan angin dan dibakar menggunakan api. Makna kata, semua elemen dalam dunia ini seramik tapau. Tembikar pun tapau. Tembikar mempunyai permukaan yang lebih kasar berbanding porselin. Porselin licin, tembikar kasar. Sering digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan produk seperti pasu bunga, bekas air serta pelbagai barangan hiasan dan kegunaan tradisional. Pinggan-pinggan di rumah kita juga merupakan produk seramik dan tembikar. Jadi apa perbezaan antara seramik dan tembikar? Dari segi bahan asas, kedua-duanya menggunakan bahan berasaskan tanah liat dan mineral. Tetapi berbeza dari segi jenis dan bahan campurannya. Bermakna formulasi setiap kategori adalah berbeza. Suhu pembakaran, seramik seperti porselin akan dibakar pada suhu yang lebih tinggi berbanding tembikar tradisional. Porselin akan dibakar pada suhu 1300 darjah Celsius dan tembikar tradisional akan dibakar pada suhu yang lebih rendah, antara 800 hingga 1100 darjah Celsius. Yang mana lebih keras? Seramik biasanya lebih keras dan tahan lasak berbanding tembikar. Apa kegunaan seramik? Seramik digunakan secara meluas dalam industri moden, manakala tembikar lebih sinonim dengan kegunaan tradisional dan seni kraf tangan. Di rumah anda ada barangan seramik? Anda boleh cari sendiri.